kita dekat Capybara Farm. Tengok tu. Ada lembu. Ada konsep pet feeding. Tapi mahal jugalah. A bit pricey. Dewasa 20... Berapa tadi? 28. Kanak-kanak 18. Tu kakak nampak duck. Tu apa? Duck. Nampak tu duck. Tapi dah dalam bayar mahal ni, kita stay lama sikit lah dekat sini. Bahaya. Bye duck. Tu. Ada kursi-kursi healing, santai. Capybara, Mami. Nak ke Capybara? Okey, jom. Capybara. Kita ada beli animal feeding. Satu box ni. Wow. Satu bucket ni RM10. Alamak, macam dalam hujan. Nak tengok. Okey, jom. Hope bayaran berbaloi. Alamak, hari tu dah ada hujan. Pony. What's that? Bagi. Yang dekat sangat yang macam Tu. Maira macam ni. Pegang ni. Pegang. Okey. Pegang. Apa ni? Horse. Kuda. Adik apa tu, dek? Kuda. adik akak. Yang baik-baik yang anak. Anak akak tu. Kalau abang tak apa, anak akak. Unta. Maira ni apa? Unta. Camel. Adik apa ni? Unta. Bagi. 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 Betul. Cepat. Rapat sikit. Cepat. Kau dah. Sampai kita tahu. Unta baiklah. Tu. Hai. Kenapa anak Mi takut? Tak. Okey, tu. Bye. Duck. Apa nama dia? Duck. Goose. Ni apa? Goose. Duck. Takut. Maya takut. Adik apa tu duck? Adik. Itik. Melnya. Alah kecil-kecil lagi ni. Tak boleh kan suruh Tok Ya dia beli? Suruhlah Tok Ya dia beli ni. Alah comelnya. Comel ngat-ngat tu. Alah dia datang. Mina nampak tak Mina? Ya, apa tu? Kambing. Iya. Hey, baik-baik. Baik, dia gigit dia. Ostrich. Wow. Tangan aku dia gigit. Here. Rusa. Nak lokong. Mami. Bagilah. Mami. Okey. Daddy. Nak lokong. Nak lah. Risau. Tu. Nak. Dapat. Bye. Cari kapibara. Hari ni dia nampak dulu ada kapibara. Nak cepat. Ya, cepat bagi makan. Bagi makan ni. Bagi. Nah. Okey. Tu. Mama. Kapibara. Tak. Tu. Dia pun datang. Bagi makan. Bagi makan. Apa tu kakak? Kakak apa nama dia? Kak, jangan sepah-sepah. Dah rugi lah dulu batang. Tu bagi. Ena bagi Ena. Allah sayang, pandai.
Bagi. Kaki bawah, Abah. Mami, kaki bawah. Anak kaki bawah. Ini kaki bawah. Mama, Masuk. Alhamdulillah. Jom, jom, jom. Iya. Hai. Bagi. Atau Ina bagi capybara. Ina. Kita kan touch capybara. Kita pegang dia. Dia baik. Tu. Dia takut pula. Ina berani. Nah. Mama. Bagi capybara, bagi suap. Bagi jauh-jauh. Macam tu. Ni. Baiklah capybara baik. Dia baik, dia tak boleh gigit. Ah. Jangan masuk tangan ke mulut. Jangan masuk tangan ke mulut kata dia. Ya, kita tak tahu dia kiranya makanan. Dia gigit. Kakak bagi makan elok-elok tak baik. Kesian dia, kesian. Kutip, dia tak pandai kutip. Dia suap. Capybara. Yeay. Dah jom. Alpaka gebu-gebu. Pakistan. Alpaka. Ni apa kak? Kambing. Alah comelnya. Boleh? Dia nampak sayur. Okey. Tak lah, tak. Tak nak dah. Keluar. Okey. Alah, tak ada makanan. Ya Tuhanku, dia senggang. Dia lapar betul-betul ni. Alamak, kena tambah kot makanan. Sini tak ada makanan alpaka. Hai. Gebu-gebu. Ada motor dulu. Mami. Apa tu? Dak. Anak dah. Dua anak. Anak. Ada saja. Ni itik kan? Itik boleh makan tak? Tengok boleh itik. Nampak tak? Tu. Peganglah dia. Dia baik. Tu. Ada kursi healing. Pada tu kita boleh tengok view ni. Nampak? Budak-budak pun boleh main itik, main binatang semua. Don't let go. Alisa wants to hold. Dak. Anak. Tunggu lama. Yang anak mana yang? Mana? Tak makan. Bagilah, bagi elok-elok. Umairah tak baik.
penggembala kambing ni. Kambing dia romil-romil sangat. Romil-romil. Saiz baby je. Oh sama. Kampung girl. Nampak kampung girl dia dah biasa benda-benda macam ni. Dia dah biasa dengan Tok Ya dia punya angsa. Ya, kampung girl tu, kampung girl. Dia pula yang kejar. Dia kejar angsa, babe. Anak aku kampung girl. Baik, Tek. Dah nak mandi. Saya boleh. Sulung memang rapat.